Assalamualaikum korang. Selamat pagi. Pagi-pagi ni perut dah mula bergendang kan. Asyik makan nasi lemak dengan bihun goreng je. Bosan juga. Hari ni abang nak ajak korang buat satu menu yang sangat special tapi mudah saja. Tak pening kepala, kita nak buat kima daging cara kampung. Gandingan dia mestilah capati atau roti canai panas-panas. Jom kita tengok bahan-bahannya dulu. Semuanya guna sukatan kampung saja, tak payah pening-pening nak menimbang. Okey, untuk kima kita pada hari ini, abang gunakan satu paket daging cincang. Kalau korang nak gunakan ayam pun tak ada masalah. Lepas tu wajib ada kentang 2 biji yang dipotong dadu kecil-kecil. Macam ni tau, baru cepat empuk. Untuk sayur, kita letak kacang pis dalam setengah cawan. Untuk bahan tumis pula senang saja. Bawang besar sebiji, bawang putih 3 ulas, halia seinci. Semua ni kita hiris halus-halus. Okey, untuk bahan rempahnya pula kita menggunakan satu paket serbuk kari daging, setengah sudu teh serbuk kunyit dan 1/2 sudu teh serbuk cili. Kima yang padu bukan sekadar daging cincang tapi juga kita taburkan daun ketumbar untuk acah-acah sihat dan tak lupa juga hirisan cili hijau besar yang hadir sekadar bagi jelingan manja. Tak pedas sangat tapi cukup buat kima kita nampak bergaya. Dan ini rempah 4 sekawan: bunga lawang, kayu manis, buah pelaga dan bunga cengkeh. Okey, jom kita mula memasak. Panaskan minyak dalam kuali, tak payah banyak sangat, dalam 3 hingga 4 sudu besar macam tu. Kemudian masukkan rempah 4 sekawan. Kalau korang ada daun pandan boleh masukkan sekali biar wangi sermerbak. Okey, kemudian kita masukkan bahan-bahan yang dihiris tadi, bawang besar, bawang putih dan juga halia. Tumis bawang hingga wangi kerana bila wangi itu sebatian aromatiknya sudah terbebas sepenuhnya ke dalam minyak masakan yang kemudiannya bertindak sebagai pembawa rasa ke seluruh hidangan. Bawang yang ditumis garing dan layu akan mudah hancur dan menyatu dengan cecair daging menjadikan kuah kima kita lebih pekat, sebati dan tidak berair. Bila bawang dah garing dan wangi, kita masukkan rempah. Okey, masukkan 1 paket rempah daging. Kemudian terus masukkan sedikit air. Tumis sampai rempah ni pecah minyak. Maknanya warna dia dah menjadi gelap sedikit dan minyak timbul dekat atas. Jangan sampai hangus pula, nanti kima kita akan rasa pahit. Masukkan setengah sudu teh serbuk kunyit. Dan masukkan 1/2 sudu teh serbuk cili. Kacau. Bila dah pecah minyak, kita masukkan sekali lagi air dan kita tumis hingga pecah minyak kali yang kedua. Okey, bila dah pecah minyak kali yang kedua, kita masukkan daging cincang. Gaul rata dengan rempah tadi, biarkan sekejap dalam 3 hingga 5 minit bagi jus daging itu keluar dan masak sebati dengan rempah. Daging dah nampak separuh masak, jom kita masukkan kentang. Lepas tu kita tuangkan 1 cawan air untuk bagi kentang kita ni empuk dan kita tutup kuali ni sekejap. Okey, bila kentang pun dah mula lembut, sekarang masanya untuk kita masukkan kacang pis dengan hirisan cili hijau. Kacau-kacau manja sampai kuah kima kita ni jadi pekat, kering-kering basah dan melekat elok pada daging. Okey, seterusnya kita perasakan dengan 1 sudu teh garam dan sedikit gula ikut selera korang masing-masing. Okey, untuk sentuhan yang terakhir sebelum tutup api, kita taburkan segenggam cili hijau yang dihiris nipis dan juga segenggam daun ketumbar. Okey guys, bau dia auto macam kat kedai mamak premium. Okey, dah siap dah kita punya kima dan bolehlah kita hidangkan bersama dengan capati adabi. Pagi yang hebat bermula dengan pilihan yang tepat. Jangan sekarang minum kopi biasa, tukar rutin pagi anda dengan kopi Radik HPA. Capati adabi, pilihan enak dan mudah untuk keluarga anda. Mudah disajikan, sesuai dimakan bila-bila masa, bila saja anda perlukan. Hidangan pantas dan mengenyangkan. Okey, bagi korang yang nak diet tu, kena tukarlah daripada sarapan roti canai setiap hari kepada capati. Sebabnya capati ni dibakar tanpa menggunakan banyak minyak, tapi roti canai pula banjir minyak dan margarin. Kalori pun terus melambung naik. Yang keduanya, capati diperbuat daripada 100% tepung gandum penuh.
Tinggi serat, bila serat tinggi, perut rasa kenyang lebih lama, tak ada rasa nak mengunyah sepanjang hari. Yang ketiga pula, gula dalam darah tetap mantap dan stabil, tak cepat rasa mengantuk selepas makan. Tukar ke Capati Adapi hari ini, sihatnya dapat, sedap pendapat. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.